sekejap. Okey, Hanbok Town. So hari ini kami bukan sekadar bergambar. Kami macam masuk mesin masa, kembali ke zaman dinasti Joseon. Joseon ni memerintah Korea lebih 500 tahun, bermula tahun 1392. Inilah zaman yang bentuk identiti Korea dari sistem pemerintahan, budaya Confucian sampailah kepada seni dan pakaian tradisional mereka. Dan pakaian yang kami pakai ini dipanggil hanbok. Hanbok bukan sekadar baju cantik untuk OOTD. Dia ada falsafah. Untuk wanita, bahagian atas dipanggil jeogori dan kain kembang di bawah itu namanya chima. Rekaan dia longgar, flowy, melambangkan kesopanan dan keanggunan. Untuk lelaki pula, ada jeogori dan seluar baji. Biasanya dipadankan dengan topi tradisional yang melambangkan status dan kedudukan. Warna pun bukan suka-suka pilih. Dulu, warna dan corak menunjukkan darjat, bangsawan lain, rakyat biasa lain. Sayang, sini sayang, kan? Oh, Ada? this skin. Ha? Ini. Oh. Abah, boleh pakai ni. Sama dengan Abah. Ini untuk king king. Damaskus ni apa hal macam pendekar pula eh? Apa ya? Pendekar apa hal? Ya. Ni gini pula. Dia. Oh dia. Bukan mengandung ya. Mengandungi sesuatu di dalam. Yang tukang pakai pun tak jauh ya dari Indonesia. Gimana? Ya, dari Indonesia. Iya. Ah, Saya di mana? Saya di Jogja. Jogja. Kemarin itu kami ke Jogja. Ini dah kenapa lah. Dah macam orang silat pun ada. Putera raja. Dia jangan tolak anak. Suara Asyam. Aduh lah macam-macam lah. Layan kita lah. Aduh, putera raja ke emperor ke. Kena stroller lah. Aduh, hantam lah. Saya asalnya nak pakai yang apa nama tu, topi yang masa lah orang Korea pakai dalam drama tu kan. Kali dia kata pilih baju ni kena pakai pula topi Maharaja katanya. Tapi dia kata yang lain-lain tu baju prince. Tapi nak tengok prince, kalau tengok prince kita putera Please ngatu. putera raja semua kena. Anak kau ini. Kita lagi. Ha. Tu dia. Inilah dapat putera raja sikit. Sebab tak ada anak lagi. Kena buka. Aduh. Ha. Pula. Lama sejarah dulu-dulu di Korea. Sekarang ni Korea dah tak mengamalkan lagi sistem beraja. Dia dah demokrasi. Jadi tinggal sejarah lah. Tapi baguslah dia mengekalkan tradisi dia, pakaian dia untuk memperkenalkan kepada dunia. Jadi kita kat Malaysia pun saya kenalah macam tu.
나만 길게 줘 다시 만날 순 없다 해도 이 밤은 영원히 널 안고 서 있어 낡은 사진 속 미소는 시간의 색이 바래 잿빛이 되고 주위에 떨던 너의 손 내 손끝에